Dulu, Malaysia dan Singapura ini ibarat dua budak sekolah yang duduk sebelah-sebelah dan study pun guna buku teks yang sama. Tapi hari ini, seolah-olah seorang dah jadi CEO, lagi seorang baru nak naik jadi manager. Tapi kenapa boleh jadi macam ni? Menurut satu kajian dari Lan University pada tahun 1995, pendapatan per kapita Singapura adalah lebih kurang $516 dan Malaysia sekitar $300. Tak banyak jauh beza kan waktu tu? Dua-dua baru merdeka. Dua-dua pula bekas jajahan British. Undang-undang, sistem sekolah, jalan raya, semuanya lebih kurang sama. Populasi pun lebih kurang sama. Campur Melayu, India, Cina dan sama-sama tengah pening kepala macam mana nak bentuk negara waktu ketika itu. Ekonomi pun lebih kurang tak jauh beza. Malaysia jual getah, biji timah, minyak, Singapura pula fokus pada pusat pelabuhan dan perdagangan. Tapi ironiknya, Malaysia ada sumber semula jadi, Singapura pula tiada. Tapi sekarang, persoalannya, siapa yang jauh lebih kaya pada hari itu? Jom kita tengok rahsia kemungkinan kenapa Singapura jadi negara kaya berbanding Malaysia pada hari ini. Menurut NPR, semua ini bermula dengan Lee Kuan Yew. Dia bukan sahaja pandai bercakap, tapi juga tegas dan tak main politik pergauman. Dia bina masyarakat aman dan stabil. Sebab tu pelabur luar datang macam semua cari gula waktu ketika itu. Kerajaan Singapura pula tak kedekut. Mereka labur besar-besaran dalam industri penting macam perkapalan, elektronik dan perbankan. Macam kerajaan kita, tapi bezanya sana tiada tender abang ipar. Selain itu, mereka juga bagi rumah mampu milik dan kesihatan murah. Kiranya kalau kat sana, susah pun masih boleh duduk kat flat selesa dan tak ada lahon sangat. Singapura memulakan program perumahan awam pada tahun 1960 dengan penubuhan HDB. Jauh lebih awal daripada Malaysia yang hanya memperkenalkan PPR pada tahun 1982. HDB bukan sekadar menyediakan rumah murah tetapi membina komuniti lengkap dengan perangkutan awam, sekolah, klinik dan pusat beli belah. Ia menjadikan ia satu model perumahan bersepadu yang berjaya menempatkan lebih kurang 80% rakyat ini sebagai pemilik rumah. Sebaliknya, Malaysia masih tertumpu pada konsep sewaan murah dan pembangunan yang kurang menyeluruh, menyebabkan banyak kawasan PPR terpinggir dan berdepan isu penyazaran serta reputasi sosial yang kian meruji. Yang paling best, mereka mengamalkan meritokrasi. Kau pandai, kau akan naik. Bukan sebab kau anak sama. Sistem pendidikan mereka lebih fokus pada bahasa Inggeris, sains dan matematik dan juga moral. So, Malaysia boleh tiru tak? Menurut The Daily Star tahun 2019, boleh sangat. Tapi kita kena mula dari atas. Pilih pemimpin yang bersih dan amanah, bukan yang sibuk cari wang saku. Kena ubah dari sistem pilih kasih kepada sistem merit. Hantar budak sekolah based on bakat, bukan based on kau. Sistem pendidikan pun kena ada satu hala. Semua belajar benda yang sama, fokus pada teknologi, bahasa dan nilai sivik. Barulah rakyat bersakit. Nak jadi negara kaya juga. Tengok contoh terkini, Malaysia tengah attract pelaburan besar-besaran yang kita dah tarik 115 bilion ringgit Malaysia untuk pusat data dan 122 bilion ringgit Malaysia untuk industri semiconductor seperti Amazon, Google, semua dah kira masuk Malaysia. Kenapa? Sebab kita ada tanah yang luas, air yang murah, kemungkinan atlet kita pun masih okey. Penang pula makin famous dalam industri chip, sebaris dengan Taiwan dan Korea. Kita kalau Malaysia main kad betul-betul, kita boleh menang dalam game ni. Menurut data Bank Dunia dan laporan rasmi pada tahun 2023, GDP per kapita Malaysia cuma $12,000, manakala Singapura jauh lebih ke depan dengan $88,000. Beza macam langit dan bumi. Kita kena jalan berdengkut 7 ke 11 tahun baru boleh kita kejar Singapura. Masalah dalaman masih ada seperti rasuah dan birokrasi lambat. Rakyat luar bandar pun banyak tak rasa pembangunan. KL lain, Kelantan pun jauh lebih lain. Jadi, bolehkah Malaysia jadi sekaya Singapura? Jawapannya semestinya boleh. Bukan dalam masa terdekat. Tapi, kalau kita betul-betul reform sistem pendidikan kita, kita ubah polisi kepada yang lebih adil dan terbuka,
pelabur akan lebih percaya kepada negara kita. Dan kalau Malaysia beralih dari ekonomi berasaskan sumber ke arah inovasi, insya-Allah tiada yang mustahil. 20 tahun lagi kita bukan sekadar seiring dan sejalan dengan Singapura, tapi kita boleh kejar jauh ke hadapan, kita potong terus mengalahkan Singapura. Apa pendapat anda? Sila komen.